tu baring. Tak buat apa-apa. Ish. Bangun! Apa dah jadi ni? Apa dah jadi awak tanya? Ish. Saya punyalah tunggu dekat pantai tu. Nak ajak awak semua mandi. Alih-alih saya tengok awak semua tidur lagi dekat sini. Alah, tu je ke? Ingat apa tadi? Sambung tidur lah, geng. Aan! Jangan tidur lagi. Kita datang sini bukannya nak tidur, tapi nak bercuti kan? Tidur tu kan kira bercuti juga. Bercuti dan buat kerja. Apa gunanya bercuti kalau asyik tidur je? Sudah tu, jom kita main luncur air nak? Lainkanlah. Mana boleh? Lautan ni umpama cabaran hidup. Kalau kita boleh harungi dan kawal lautan ini, ia bagaikan kita boleh kawal kehidupan. Tapi kita bukannya ikan yang hidup di laut, Lily. Itu perumpamaan je lah. Lily, saya tak retilah main luncur ombak ni. Senang je. Awak tengok saya buat dulu ya. Yehoo! Yeay! Sempat lagi belajar silat tu. Iya! Jomlah main sama. Asyik tengok je. Ya. Ya. Teman kat mana ni? Alamak, teman tercampak kat pulau mana ni? Macam mana teman nak balik sana? Nak berenang pun teman tak reti. Mana Bun? Dia dah balik hotel agaknya. Nak sambung tidur lah tu. Biarkan dia labon tu. Jomlah kita sambung main papan luncur ni. Aan! Arvi! Tolong teman, oi! Lala! Lily! Teman kat sini! Aduh! Rema jauh benar. Mesti tak dengar punya suara teman ni. Aha! Teman ada satu idea. Aduh! Aha! Mempersembahkan corong pembesar suara. Tolong!
Aha. Ha. Ya, siap pun lastik gerasi teman. Untuk kuasa maksimum, teman kena pakai gadget ini pula. Wah! Alamak, terlajak dah pula. Ada. Teman kat mana pula ni? Tolong! Wah! Get ready, droners! Look out, we're ready to take off. All the drones turbo! On your mark, get ready. One, two, three, let's go! Stay away from tricks coming your way. Why we speed it up to any island you say? 'Cause we are so I really need a solution here. droners. Drone punch! Droners. We are the droners. Cuti sekolah dah bermula. Ini masanya untuk pengembaraan paling epik di rumah anda. Memang best Bukemah. Alamak. Bersiap sedia untuk aksi, puasa dan kejutan tanpa henti. Jangan lepaskan Boboiboy The Movie Ahad 24 Mei 2026 9.30 malam. Rasai sendiri kehangatan cuti sekolah ini bersama kami semestinya hanya di TV OK. Oh, perompak bank berjaya larikan 3 jutaan ke lepas. Banyak tu. Wah, berani dia. Mesti dia pakai senjata api kan? Kalau teman nak dapat 3 juta, macam-macam jenis mesin teman cipta. Fuh. Alah, dapat 3 juta tu. Nak buat apa kerja lagi, Bon? Duduk rehat je lah kat rumah. Yo, Bun. Dah nak balik dah ke? Yeah! Aduh! Angkat tangan! Hah? Kenapa muka saya jadi macam ni? Muka kamu lah, siapa lagi? Dah tu, mari ikut saya ke balai. Tolonglah, Encik. Muka saya yang nampak itu. Encik dah salah orang. Baik kamu beritahu, mana kamu suruh duit tu? Mana saya nak tahu? Bukan saya yang curi. Oh, kalau kamu tak nak mengaku juga, saya hantar kamu masuk penjara. Jangan, Cik! Jangan! Jangan!
Kalau wajah aku kembali pada asal, mesti mereka percaya cakap aku kan? Berjaya! Berjaya! You berjaya! Tak guna betul. Mungkin tak cukup lama agaknya. Susah dia nak makan. Kamu nak makan ke tak roti tu? Ya, aku ambil lah. Terima kasih. Apa dah jadi ni? Biar betul. Kami minta maaf, Encik. Kami mengaku ada sedikit kesilapan dalam kes Encik ini. Kan saya dah cakap. Bukan saya perompak bank tu. Encik semua dah salah orang. Ya, benar tu. Kami dah salah orang. Encik bukan perompak bank yang kami cari. Tapi sebenarnya Encik ini adalah... Okeylah, Encik tak rompak. Yang paling dikendaki di alam semesta. Encik dah salah orang lah. Bukan saya. Kali ini tidak lagi. Besok juga Encik akan menjalani hukuman. Hukuman? Hukuman apa? Hukuman penjara dalam cube ais selama 100 tahun. Apalah nasihat aku? Tolong aku. Sebagai hari terakhir kamu di dalam penjara ini, kamu boleh minta apa saja dari pihak penjara. Dari pakaian baru sehinggalah makanan. Makanan pun ada. Jadi saya boleh minta apa saja makanan? Walaupun yang mahal-mahal? Ya, makanan yang mahal pun tidak apa. Di atas permintaan Encik, kami hidangkan koleksi makanan dari Hotel 5 Bintang. Jadi, Encik bolehlah mula makan sekarang. Mana nak makan dulu Aku nak makan makanan yang murah-murah dululah. Nyam-nyam. Wah, lajunya dia makan. Apa sudah jadi ni? Kenapa, Encik? Kami rasa kami dah salah orang lagi lah. Memang ternyata Encik ini bukan penjenayah yang kami cari. Kami minta maaf, Encik. Tapi makanan saya tak habis lagi, Encik. Encik, ikan kaviar tu saya sukalah. Biarlah saya habiskan dulu. Tak boleh, Encik. Ini semua dah salah faham. Selamat tinggal, ikan. Oh, ikan. Ikanku.
this be a normal field trip with a friend? No way! Cruising on down Main Street, you're relaxing, feeling good. Next thing that you know, you see alligator nostril. I'm on the magic school bus. Make a plankton tip. I'm on the magic school bus. Drop the river of lava. On the magic school bus. Such a fine thing to do. On the magic school bus. Step inside, it's a wild ride. Come on, ride on the magic school bus. スパイミッションワクワク。うちで一番賢い無口だがまあいい子ぜ。この子にします。俺のことはお父様と呼ぶように。実アーニャを知ると世界が平和に。スパイ殺し屋ワクワク。アーニャ母いなくて寂しい。でっかい犬さん。犬さんアーニャの味方と続けばいいですね。アーニャのわがままに付き合ってくれて。Ayo. Aan, jom tengok wayang nak? Awak ajaklah Arby dan Bun sama. Saya sibuk lah Lily. Ada kerja ni. Bun cakap dia balik kampung. Arby dia sakit gigi. Maaf ya Lily. Lain kali kita pergi ya. Okey. Lily ajak kita pergi tengok wayang. Habis tu, kamu cakap apa kat dia? Aku cakaplah kita sibuk. Tak sihat. Fuh, lega teman. Lily tu kalau nengok wayang, emosi dia memang lebih. Tunggu dia. Elok. Sepak dia balik. Bagus, bagus. Gigit kepala dia. Pasal itulah aku tipu dia, Bun. Bijak kan aku? Memang bijak. Dua orang banduan telah lari dari penjara buat kali kedua. Mereka ialah Poyo dan Cikoi. Kedua banduan ini sangat berbahaya dan barang sesiapa ada melihat, silalah lapor pada polis. Dua orang banduan ini dipenjara atas kesalahan mencuri lori baja dan juga trak bomba. Bukan mereka ni banduan hari tu ke? Yelah. Mikir agak-agak, Dema nak balas dendam kat kita tak? Takkanlah Bun. Kalau ya pun mereka nak balas dendam, mereka mesti cari Lily, bukan kita. Lily yang belasah mereka. Tapi bukan kita ke yang perangkap Dema hari tu? Kita yang suruh Lily basah Dema kan? Ya tak ya juga ya. Habislah kita. Alah, tenang semua. Kita tak pasti pun mereka nak datang sini ke tidak. Aku rasa mungkin mereka dah lari jauh dari sinilah. Menurut polis, mereka mendapat maklumat terkini yang mengatakan dua orang banduan ini dalam perjalanan ke Bandar Saga. Kenapa semua orang menyorok bila tengok kita ni? Biasalah Cikoi. Muka ganas macam kita ni. Memanglah orang takut. Kita perlu lari buat sementara ni. Apa kata kita lari kat rumah mak teman? Selamat sikit. Kamu semua nak ke mana, ha? Teman nak pingsan. Teman nak pingsan. Jangan pingsan, Bun. Kita lari balik rumah aku.
Kita kejar mereka. Kau rasa mereka semua sempat kejar kita tak? Aku rasa tak sempat. Pasal kita lari laju juga tadi. Oi adik-adik, bukalah pintu ni. Kami nak masuk lah. Alamak, mereka dah sampai. Ha? Apa kita nak buat ni, Aan? Mereka berdua dah dekat luar tu. Ha, kita minta tolong Lily. Eyo. Kenapa tak boleh telefon ni? Kamu semua tak boleh nak lari mana. Rumah ini telah dikepung. Mereka potong talian telefon lah pula. Macam mana kita nak minta tolong kat Lily ni? Aha, aku ada idea. Mana kau belajar buat isyarat asap ni, Arwi? Aku tengok dokumentari dekat TV. Orang asli buat macam ni lah nak minta tolong. Kau rasa Lily boleh nampak tak asap bantuan kita ni? Mesti boleh punya. Mata dia kan tajam. Asap apa tu? Nampak macam datang dari rumah Aan. Aan dalam bahaya ke? Oh, buat barbecue rupanya. Sampai hati tak ajak aku. Tak guna punya kawan. Mereka buat apa ni? Oh, buat barbecue tak ajak aku ya. Masa untuk lari. Apa pasal Lily tak datang tolong kita ni? Aku pun tak tahu. Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula? Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni. Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang. Punca kehadiran ikan asing.
ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu? Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.